Ramai orang sangka nak ada RM4,000 simpanan, kena tunggu bonus, kena tunggu duit lebih atau kena tunggu gaji besar. Tapi hakikatnya, ada orang berjaya kumpul nilai lebih RM4,000 hanya dengan menyimpan 1 gram emas sebulan. Cuba bayangkan, kalau anda konsisten je simpan 1 gram emas setiap bulan bermula Januari 2025, masuk September 2025, anda dah pun ada sekitar 8 gram emas dalam simpanan. Dan nilai 8 gram tu dah pun mencecah sekitar RM4,000 lebih. Menariknya, bukan setakat gram je bertambah. Kos simpanan anda juga menjadi lebih efisien melalui kaedah pemurataan harga. Contohnya, Januari beli pada harga RM409 1 gram. Ogos beli pada RM491 1 gram. Walaupun harga naik setiap bulan, anda tetap beli secara konsisten. Jumlah kos belian selama 8 bulan sekitar RM3,000 lebih. Bila dibahagikan kepada 8 gram, kos purata anda hanyalah sekitar RM467 1 gram. Sedangkan, harga semasa pada September sudah pun mencecah sekitar RM534 1 gram. Nampak tak bezanya? Sebab tu, orang yang konsisten selalu menang dengan orang yang asyik tunggu masa sempurna je. Mereka tak sibuk teka harga naik atau turun. Mereka cuma fokus satu perkara je. Tambah gram. Sedikit demi sedikit, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dan tanpa sedar, simpanan mereka semakin besar. Itulah kelebihan simpan emas di akaun Gap Public Gold. Tak perlu nak tumbuh kaya, tak perlu nak modal besar. Boleh je mula ikut kemampuan sendiri. Serendah RM100 pun dah boleh menabung emas. Tak ada komitmen, tapi siapa yang konsisten, biasanya mereka lah yang paling cepat nampak hasilnya. Ingat bukan siapa yang simpan banyak sekali, tapi siapa yang simpan sikit namun tak pernah berhenti. Follow saya dapat untuk lebih info simpanan emas. Jika anda nak bermula tahun ni untuk adakan simpanan emas, boleh rujuk video yang saya pinkan atau klik link bio. Saya tunjukkan cara sampai anda dapat simpan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.